Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Pisces the Great kepada semua penonton setia podcast kita di Educast at Pisces, sebuah podcast pendidikan terbitan Politeknik Sultan Idris Shah. Selamat datang ke episod kali ini dengan tajuk yang sangat menarik iaitu keusahawanan versus kesetiausahaan. Saya Nur Hafizah Mahmudin. Dan hari ini kita akan membincangkan bagaimana graduan Diploma Sains Kesetiausahaan boleh mengaplikasikan ilmu digital untuk membina perniagaan dan menjadi usahawan yang berjaya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tetamu kita hari ini, Saudara Muhammad Mikail Hafaza bin Mat Salahuddin. Selamat datang ke podcast kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Baiklah Mika, boleh kongsikan sedikit latar belakang diri Mika kepada penonton? Assalamualaikum. Saya Muhammad Mikail Hafaza bin Mat Salahuddin. Saya berasal daripada Ceras, Kuala Lumpur. Saya mendapat pengajian sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sekamuk Jaya, Kuala Lumpur. Dan kini saya merupakan alumni Politeknik Sultan Idris Shah dalam bidang Diploma Sains Kesetiausahaan. Jadi saya mula berjinak dalam bidang perniagaan sejak daripada bangku sekolah menengah lagi. Saya menjual pelbagai makanan, antaranya popia cheese, cokoja dan pelbagainya, dan saya memula jual di asrama. Dan saya jual pada kawan-kawan saya dahulu, dan kemudian saya cuba-cuba untuk selit masuk dalam koperasi sekolah, dan saya menjual di koperasi sekolah semenjak itu. Dan sehingga kini alhamdulillah saya menjalankan perniagaan bunga iaitu Makalat Utama Enterprise. Baik Mika, perjalanan Mika daripada seorang pelajar Diploma Sains Kesetiausahaan kepada dunia keusahawanan sendiri. Boleh ceritakan tak? Boleh. Jadi sebelum ini secara keseluruhannya saya memang menjalankan perniagaan daripada sekolah menengah lagi. Cumanya perniagaan saya itu tidak didaftarkan lagi secara rasmi iaitu SSM lah. Jadi saya kiranya mengambil serius tentang perniagaan saya semasa saya berada di PSIS, terutamanya pada semester 3 dan semester 4. Di mana pada semester 3 dan semester 4 saya mula belajar dalam subjek entrepreneurship dan digital entrepreneurship lah. Dan di mana dan saya juga menyertai beberapa pertandingan dalaman politeknik dan luaran, di mana requirement untuk sertai pertandingan ini adalah perniagaan itu mestilah berdaftar kiranya. Jadi saya dengan bantuan mentor keusahawanan saya iaitu Puan Nurul Syamsidah Mokhtar, kiranya bersama-samalah beliau sebagai saya punya penyelia bertanggungjawab juga dalam memastikan perniagaan saya ini didaftarkan untuk saya membolehkan saya menyertai pertandingan tersebut. Jadi perniagaan apa yang Mika buat ketika dalam pengajian tu? Perniagaan yang pertama sekali. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum ni saya berjinak dalam perniagaan makanan. Dan akhirnya saya memilih untuk melakukan perniagaan bunga itu sendiri, iaitu Makalat Utama Enterprise sehingga kini. Alhamdulillah. Ketika di pengajian tu lah. Betul. Saya tertarik dengan satu soalan. Tadi Mika dia cakap Makalat Utama Enterprise. Ya, betul. Awak buat tu perniagaan bunga kan? Tapi kenapa bunga? Faham. Kenapa bunga? Sebabnya generasi muda sekarang kan, lagi pula lelaki, bunga tu sesuatu yang rare lah untuk saya kan. Jadi kenapa memilih bunga? Okey. Jadi sebenarnya perniagaan ini sendiri bermula daripada ibu saya sendiri, iaitu Puan Tijah Ahmad sebenarnya. Jadi ya, betul, pencetus idea. Sebenarnya kami memulakan perniagaan ini kerana pada waktu dahululah PKP, ketika itu saya sebenarnya nak belikan hadiah untuk adik saya. Tapi at that time harga bunga dan bouquet balloon ni dia macam agak mahal juga ya. Walaupun kami mesti beli satu, tapi kami ada inisiatif sendiri macam nak buat lagi satu dengan menggunakan hasil sendirilah, kreativiti sendiri. Dan daripada situ juga saya banyak belajar daripada saluran YouTube, saluran beli bahan social media. So beli bahan pun daripada yang kita kenal kedai-kedai macam DIY kan. Sebab kita tak tahu lagi supplier mana satu yang macam memang betul-betul supplier bunga kan. Jadi daripada situ saya mula belajar sikit demi sikit dan alhamdulillah sehingga kini
saya ada supply saya sendiri dari segi bahan pembuatan bunga, daripada bunga kan. Dan sehingga kini saya juga bukan hanya fokus jual bunga saja, saya juga buat hadiah korporat lah, antaranya hadiah waktu musim perayaan, hamper dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi main bunga tu masih kekal. Main bunga masih ada, cumanya kita ada juga buat produk-produk lain yang selain daripada itu. Okey, baik. Ketika di pengajian awak di Politeknik Sultan Idris Shah ni ya, ada tak awak dapat sokongan, dorongan daripada mana-mana pihak lah? Alhamdulillah, untuk sebelum ini dan setakat ini saya juga banyaklah mendapat sokongan penuh daripada pihak Politeknik. Memang sokongan yang diberikan tu memang mantap lah bagi saya kan, sebab banyak bantu saya dalam melakukan perniagaan saya, di samping saya sertailah beberapa pertandingan untuk meningkatkan saya punya kompeten lah dalam melakukan perniagaan. Sokongan dari pensyarah? Betul, sokongan daripada pensyarah itu sendiri, iaitu Puan Nurul Syamsidah dan pensyarah-pensyarah JP yang lain lah, yang banyak bantu saya dalam menguruskan perniagaan saya sehingga kini. Kejayaan yang awak ada? Kalau nak kata kejayaan, banyak sebenarnya kejayaan yang saya terima, tapi kejayaan satu yang paling saya ingat ketika berada di PSIS, iaitu semasa menyertai pertandingan kompet MOHI 2022 anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi. Ketika itu pertandingan ni memula dia ada seminar lah dekat Bangi, dan seterusnya dalam 3 bulan macam tu untuk kami hasilkan menjana pendapatan melalui jualan, aktiviti jualan, dan aktiviti akhir ketika itu, final ketika itu di Johor Bahru. Dan ketika itu kami 100 orang yang terpilih ketika itu daripada seluruh institusi di Malaysia kena ada pitching lah, iaitu pitching bersama pihak industri luar. Dan ketika pitching itu, Alhamdulillah saya juga mendapat dalam top 10 untuk ke peringkat akhir lah, Alhamdulillah. Disebabkan itu saya juga dapat meraih 2 anugerah utama dan dapat meraih hadiah sebanyak RM6,000 Malaysia lah daripada pertandingan itu. Ya, betul, saya betul kejut. Dan daripada pertandingan itu, ini jugalah saya dapat kiranya macam meningkatkan keyakinan diri terutama dalam bidang perniagaan. Ya. Lagi semangat lah. Lagi semangat, betul. Betul. Kan? Saya rasa penonton pun terutama pelajar di luar sana mesti akan terdorong dengan inspirasi Mika ni yang sangat energetik dalam dunia keusahawanan ni. Baik Mika, soalan seterusnya. Awak dalam bidang diploma sains kesetiausahaan. Betul. Dan awak menceburi dunia keusahawanan. Jadi bagaimana awak gunakan ilmu tu dan kemahiran tu dalam perniagaan awak sendiri? Faham. Sebenarnya dalam bidang sains kesetiausahaan, banyak sebenarnya subjek-subjek yang orang kata related lah kepada keusahawanan kan. Jadi antaranya subjek account, subjek pengurusan office, subjek perisian penjabat, office software. Sebenarnya banyak membantu saya lah dalam dalam menguruskan perniagaan. Contohnya dalam subjek account ni, seperti yang kita tahulah, kita dapat belajar cara nak seimbangkan seimbangkan kewangan. Saya ada belajar cara kita nak buat template perniagaan. Ya, tadi awak dah cakap awak menguruskan bahagian tu kan dengan awak kan. Betul, sebenarnya saya lebih kepada bahagian pengurusan dengan mak saya. Mak saya ni lebih kepada bahagian production lah kiranya. Jadi kalau bahagian-bahagian pengurusan ni, kalau saya nak kaitkan dengan related dengan kawasan kesetiausahaan, memang banyak. Betul. So jadi dia macam, saya dengan mak saya ni macam bergabung lah buat kan, sebab saya nak kata kepada bunga tu tak sangat sebenarnya kan. Tapi saya gunakan, saya macam apa yang saya belajar kan daripada sains kesetiausahaan dari segi pengurusan semua, saya apply dalam perniagaan. Dan dia sebenarnya nak kena ada jugalah minat untuk melakukan perniagaan itu sendiri kan. Jadi kalau nak kata tentang subjek, contohnya subjek account tadi kan, dan contohnya next subjek office software pun, kita banyak uruskan penggunaan dalam Word. Kita nak buat macam nak buat template laporan perniagaan, ataupun kalau nak guna Canva kan, kita boleh guna PowerPoint untuk buat poster, untuk buat posting IG yang menarik kan. Jadi antara subjek-subjek itulah saya belajar dan saya aplikasikan dalam dunia perniagaan saya sendiri. Ya, betul. Okey. Bagus ya, sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Baik. Macam saya saya seorang pensyarah. Saya tahu bagaimana jadual-jadual belajar ya. Lagi-lagi di semester-semester yang
orang kata dah separuh perjalanan pengajian kan. Okey, dengan kelas semua. Ya, betul. Jadi saya nak tanya Mika lah, okey, macam mana awak menguruskan masa awak belajar dan juga dengan keusahawanan awak ni? Sebab kita nampak awak memang betul minat sangat dengan awak punya perniagaan kan. Tapi dalam pengajian macam mana tu? Jadi kalau nak kata bab nak seimbangkan masa kan dengan antara belajar dan perniagaan tu, memang orang kata universiti sendirilah kena disiplin lah kan, kena disiplin. Dan saya juga banyak, bukan setakat perniagaan je saya buat, saya pun ada join kelab dan persatuan yang ada di PSIS ini. Jadi kiranya macam saya ni pengusaha sangat pack lah kiranya. Kalau nak kata bab study tu study juga, tapi ada je kan kita waktu malam kadang ada meeting dengan kelab persatuan, sambil tu kita nak uruskan perniagaan kan. So dalam pada yang masa yang sama, saya ni sebenarnya sukakan, saya tak suka benda yang macam standard ataupun mendata je. Sebenarnya saya suka masuk pak masuk satu-satu macam tu sebenarnya. Jadi kalau macam ada juga orang kata, kau tak penat ke nak join kelab persatuan lagi kan, dengan study lagi, dengan perniagaan lagi. Tapi saya, benda tu sebenarnya buat saya happy. Sebenarnya dia lagi macam bagi saya best lah, mencabar lah. Sebab saya pun kena macam critical thinking juga, kita nak kena fikir untuk itu, untuk ini, dan pembagian masa tu lah terutamanya kan. Jadi saya pun tak nak lah kita kata kita punya pelajaran tertinggal ke belakang. Jadi sambil tu pun ada masa, kalau kita biasanya kalau untuk student ni dia akan push, ada ikut waktu cara belajar dia lah masing-masing punya kan. So bagi saya kita kena faham cara belajar kita, cara kita belajar belajar semua, dan cara kita nak uruskan perniagaan dengan sistematik lah. Jadi bagi saya pengurusan masa ni amat penting. Jadi, dan saya juga terapkan penggunaan kalender sebenarnya. Kalender. Jadi saya punya telefon dengan laptop tu, kalender tu memang orang kata dah synchronize. Betul. Jadi kalau saya tahu je tiba-tiba ada dapat announcement ada meeting, so saya masukkan. Kalau ada announcement untuk ini, saya masukkan. So, lebih teratur. Lebih teratur. So kita tak macam clash tau. Kalau clash pun kita kena macam cari masa lain. Cakap, oh tak boleh nak buat masa ni, kita buat masa ni. Tapi kita cubalah sedaya upaya untuk dapat selesaikan benda tersebut kan. InsyaAllah. Jadi pada masa situ juga kita, saya punya macam kata jadual tu memang lebih teratur dan lebih sistematik lah. Sebab kalau saya tak ada jadual yang macam tu, tak menggunakan perisian macam kalender tu, saya macam tak dapat kita nak aturkan masa dengan baik kan. Jadi antaranya penggunaan kalender tu bagi saya sangat penting lah. Betul. Kunci utama ya, disiplin yang sangat tinggi. Okay. Alright. Okay Mika. Soalan ni lebih kepada aplikasi keusahawanan digital dalam perniagaan. Kita nak tahulah platform apa yang Mika gunakan daripada Mika belajar dulu di Politeknik Sultan Idris Shah ni sampailah sekarang. Adakah masih sama ataupun ada perubahan? Faham. So ni bolehlah promote pada penonton juga, mana-mana yang nak ni kan tengok apa yang Mika ni jual kan. Mika boleh promote sekarang. Untuk aplikasi di media sosial tu digital lah, lebih kepada keusahawanan digital. Memang daripada dulu sehingga kini sama je. Cumanya daripada dulu sebenarnya saya start daripada Instagram je. Betul, daripada Instagram. Tapi semenjak saya belajar di PSIS dan saya juga menggunakan subjek Facebook, sebenarnya untuk Gen Z macam saya ni kan, sebenarnya Facebook tu dah macam kurang pilihan kan. Jadi tapi sebenarnya kalau kita belajar dengan lebih mendalam, sebenarnya Facebook ni pun dia ada banyak kegunaan dia, kebaikan dia, lebih-lebih untuk orang yang peniaga. Betul. Jadi ketika saya belajar dulu penggunaan Facebook ni, menggunakan Facebook Ads. Di mana situ memang Puan Nurul banyak, Puan Nurul daripada pencara saya. Jadi memang kita kena laburkan sikit kan duit untuk menjana yang hasil pendapatan yang tinggi. So daripada sini saya memang dah kata terbuka mata lah kiranya kan. Macam bukan hanya macam kita ada akaun Instagram ataupun TikTok je kita nak menjana pendapatan, tapi pada Facebook pun sama. Kalau saya menggunakan Instagram ni lebih kepada pelanggan yang tetap lah ataupun pelanggan yang kekal, pelanggan yang sama. Tapi kalau saya menggunakan Facebook ni lebih kepada kita nak cari pelanggan baru di luar dengan menggunakan FBS kan, ataupun saya nak menjual produk-produk baru, iaitu contohnya saya nak target hamper Ramadan ataupun raya kan kepada orang-orang yang tertentu lah yang mencari kan.
Jadi saya juga pun ada juga menggunakan TikTok, media sosial TikTok. Kalau TikTok pula kita tahu lah dia lebih kepada video kan. Jadi saya akan record lah segala video, contoh kalau customer ada terima ke yang pemberian kan. Dan seterusnya saya juga ada berniaga di Shopee. Shopee ni pun saya belajar daripada pensyarah saya juga. So di Shopee ini pun ada juga pelanggan-pelanggan dia, tapi pelanggan di Shopee ni yang suka lebih kepada macam, sebab kalau di Shopee kita dah tahu kan dia ada kaedah pembayaran dah ditetapkan, shipping dah tahu berapa harga. So maybe ada certain pelanggan yang dah biasa kat situ. Jadi untuk social media saya, kalau yang di luar sana yang sedang melihat ini, bolehlah follow ya. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut tentang Makalat Utama Enterprise, boleh follow Airline Makalat MAKYLAA.co. Untuk follow lah kita punya IG, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Baik. Jadi FB Ads tadi menjadilah kalau Alhamdulillah menjadi. Daripada situ, sebab saya pun memulakan belajar dengan Puan Nurul kan, alhamdulillah lah menjadilah. Dan sebenarnya benda tu sampai sekarang saya buat. Cumanya sebab sekarang kan dia dah ada protokol dia dan dia ada setting dia yang tertentu kan. Jadi daripada situ kita kena belajar daripada semasa ke semasa. Kita tak boleh lah guna ilmu yang lama tu kan. Jadi kena keep up to date jugalah. Betul. Baik. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik dan menginspirasikan. Saya yakin ramai pendengar kita dapat satu inspirasi lah daripada cerita Mika ni tadi. Baik Mika, sebelum kita tamatkan sesi ni sedikit nasihatlah kepada penonton kita, terutamanya pelajar sana yang mungkin minat, untuk menceburi dunia keusahawanan ni. Faham? Okey. Bagi saya, kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk melakukan keusahawanan lah, iaitu perniagaan di luar sana, bagi saya teruskan je. Jangan kita macam mana, memula tu kan dia rasa macam mula-mula memang susah nak start. Betul. Tapi bila once kita dah start dengan, kita dah menjana pendapatan dan kita tahu kita punya passion tu untuk menjual dalam bidang apa. Sebab tak semua orang boleh menjual dalam semua bidang kan. Dalam semua perniagaan dia tak boleh sama. Jadi at least kita sebagai student lah, tak salah untuk kita give and try. And then benda biasa kalau kita gagal, benda tu bagi saya benda biasa. Sebab dari kegagalan tu lah, betul, jangan putus asa. Sebab dari kalau kita putus asa dan sebab kita digagal kan, putus asa dan dia tak jadi apa pun. Tapi bagi saya, gagal tu benda biasa untuk kita belajar daripada situ. Dan sebenarnya sebagai seorang pelajar ni lah, kita sebenarnya banyak kata peluang untuk belajar dan terokai pada masa muda ini. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, Mikail. Saya doakan Mika berjaya dengan awak punya keusahawanan awak ni sehingga tercapai lagi cita-cita awak. Saya rasa banyak lagi kan idea awak. Okey, baik. Baiklah, itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami untuk lebih banyak lagi inspirasi dan kisah kejayaan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.